kau bayangkan. On the spot. Pergi berperang tak bawa pedang pinjam pedang orang Pinjam jap. Ada ujian melukis. Oh, ada. Ya. Lulus ujian baru panggil interview. Ingatkan ujian hidup saja ya, ujian melukis pun ada. Ujian hidup kau. Oh. Jadi oleh kerana oleh kerana alamat saya di kampung tak pakai guna alamat saudara saya. Jadi setiap kali dia panggil ujian melukis, dia hantar telegram. Datang sekian hari bulan. Saya pergi kat tangan kosong, saya tak buat apa pun. Sampai kat sana baru saya tahu, kena bawa colour, kena buat apa. Jadi saya pinjam orang sebelah. La ilaha illallah. Tak prepare betul. Tak prepare. Oleh kerana pinjam orang sebelah, saya buat dalam satu lukisan A3, 3 lukisan yang dia nak. Orang lain semua buat dalam 3 skeping. Saya semua 3 dalam satu skeping. Kecil-kecil. Abang ingat apa yang abang lukis lagi bang? Dia atas dia permintaan dia. Yang pertama lukis figure manusia. Okey. Yang kedua lukis karikatur, maknanya kartun sikit. Yang ketiga petak. Dia suruh buat petak, kita colour warna dalam petak. Dia nak tengok adakah kita colour tu cantik, mengadi keluar ke tak ada tak. Okey. Buat dalam satu kertas. Dalam satu kertas saja. Seserah satu kertas saja sebab saya tak nak guna colour dia banyak. Kata dia banyak, orang lain pinjam kan. Okey. Jadi saya hantar. Alhamdulillah lulus. Nampak tu. Dia panggil sebegitu juga bila dipanggil, kemudian dia panggil untuk temu duga. Macam tu juga datang telegram. Datang temu duga. Saya tak bawa apa pun. Sampai di sana baru saya nampak kita patutnya bawa segala lukisan-lukisan kita. Betul. Kan untuk nak tunjuk masa temu duga. Saya tak ada. Jadi masa dia temu duga orang lain, saya ambil kertas, saya lukis je kat luar. Nampak meja, lukis meja, nampak bunga, lukis bunga. Orang duduk, saya lukis. Itu yang saya bawa serah. Kau bayangkan. On the spot. Pergi berperang tak bawa pedang pinjam pedang orang Pinjam jap. Lepas tu Lulus. Dan Alhamdulillah juga budak yang bagi pinjam kat saya tu dia pun lulus. Okey, selamatlah. Ingat dia tak lulus. Dia lulus. Jangan macam tu, sakit hati dia. Alhamdulillah. Abang ingat lagi tak nama tu? Nama siapa? Budak yang Mio Kamarudin. Mia Kamarudin. Di mana agaknya dia? Budak Perak. Budak Perak.